Mana kita tidak bersetuju dengan sebarang langkah nak ganggu gugat kestabilan negara. Sebab Malaysia ni negara kita, bukan milik mereka yang suka buat huru hara. Afnan Hamimi, kalau kau tu mudah lupa, kau jangan ingat rakyat ni sama macam kau, sama macam Walaun. Rakyat tak mudah lupa. Hari ni keluarkan kenyataan, PN campur dengan MN. Ramai beri sokongan gabung, ditakuti PH dan DAP. Afnan, kau sedar ke tidak, gabungan yang kau sebut ni dah pernah terjadi dah pun di dalam kerajaan 33 bulan Perikatan Nasional. Apa yang jadi pada waktu itu? Apakah DAP dan Pakatan Harapan takut? Cerita dia tak takut. Yang tutup parlimen tu siapa? Puak-puak korang lah yang tutup parlimen. Kan sampai tahap Agong desak 3 kali supaya buka parlimen. Sekarang ni aku nak tanya siapa takut? Agak-agak lah Afnan. Kalau kau dan puak-puak kau ni nak sembunyikan konflik dan keberantakan yang berlaku dalam PN sekalipun, carilah modal lain yang lebih cerdik sikit. Tak habis-habis tunggang nama DAP. Rakyat pun jemu dah kalau dengar modal yang sama, Mat. Aduh, Afnan kan. Dan yang lebih memalukan lagi, bila rakyat ini tak lupa. Waktu kerajaan Perikatan Nasional dulu, Presiden MCA pernah keluarkan kenyataan. Dia tak nak kerajaan Perikatan Nasional ini dikenal sebagai Kerajaan Melayu Islam. Aku nak tanya, ada tak Afnan sound Presiden MCA pada waktu itu? Ataupun Haji Hadi marah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden MCA? Ada? Tak ada, Mat. Tak ada. Inilah masalah buat-buat ni. Dia nak menipu Walaun sebab Walaun ni mudah lupa. Tetapi rakyat tidak mudah lupa. Bagaimana je mereka waktu jadi kerajaan dulu. Selain daripada tak ada ketegasan, mereka juga tak ada hala tuju. Hingga akhirnya konflik dan ketidakstabilan politik berpanjangan sewaktu mereka jadi kerajaan. Bezalah dengan kepimpinan bawah Datuk Seri Anwar, bawah Datuk Seri Zahid hari ini. Yang mana berjaya menjaga kestabilan politik dan boleh merangka dasar yang terbaik untuk rakyat. Dan aku yakin dan percaya di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid takkan berlaku benda ni. Sebab yang lebih penting bagi pemimpin negara hari ini adalah untuk mengorak langkah bagi negara kita ini dapat diatur dengan lebih baik. Bukan cerita pasal politik semata-mata. Mereka ni pembangkang Perikatan Nasional ni. Duk bergaduh, duk bergolak sama sendiri. Tiba-tiba nak ajak parti daripada kerajaan UMNO bersama dengan mereka. Kau ingat UMNO ni macam bersatu ke? Mudah-mudah kau boleh tawar jawatan hingga akhirnya rela tinggalkan gabungan walaupun dah jadi kerajaan. Kau ingat macam tu ke? Kalau bersatu tu mungkinlah macam tu. Sebab mungkin presiden dia tu tak sabar-sabar sangat nak jadi Perdana Menteri. Tapi aku yakin dan percaya Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bertindak sedemikian. Dan lebih pentingkan rakyat dan kestabilan politik ketimbang dengan permainan politik murahan picisan yang korang sebagai pembangkang cuba wujudkan. Jadi fikir betul-betul rakyat Malaysia, dan kalau ada lagi gerakan-gerakan seperti mana langkah syaratan 33 bulan, kita sebagai rakyat haruslah bersuara dan kita sebagai rakyat perlu nyatakan